Biasa pada menteri hadir, menteri-menteri kabinet tu hadirlah. Jadi nampak banyak kosong. Yang pertama, video gambar ni menunjukkan bahawa bila semasa PMQT ataupun Prime Minister Question Time, ada yang hadir tetapi tidak ramai. Jadi ada beberapa soalan. Yang pertama kali adalah soalan berhubung dengan Kementerian Luar. Tok Mat Hassan hadir. Dan dia sama-sama mungkin membantu PM untuk menjawab soalan berhubung dengan dengan Palestin. Selepas habis tentang soalan Palestin, saya tengok Menteri Luar pun keluar. Tinggallah PM seorang-seorang. Dan masa dia jawab soalan yang kedua berhubung dengan pelancongan, tidak ada Menteri Pelancongan, tidak ada wakil di sana. Mungkin selepas itu mungkin dia ada, saya tak tahu. Tetapi ia menunjukkan bahawa Prime Minister Question Time mesti sekurang-kurangnya menteri-menteri utama hadir. Ini Prime Minister. Siapa lebih penting? Program kamu kah? Program Prime Minister? Kamu saya kata cinta kat Prime Minister. Madani sana, Madani sini. Madani itu ialah kebersamaan. Menyokong. Minta maaf lah PMX dikelilingi oleh menteri-menteri yang tidak ada roh perjuangan. Mereka kata semangat kekitaan. Semangat we feeling. Saya percaya PMX faham istilah sosiologi yang kita belajar kat universiti dulu. Semangat we feeling kekitaan. Patutnya mereka hadir dan memberilah sokongan bentuk tepukan.